15-14. Diangkat oleh Zaim untuk Azlan. Ada tampanan dalam permainan untuk Azlan. Bersahaja dari Sobek. Kejaman Sobek. Tuh, lihat tu. Macam mana tu? Peluang kali ini untuk Azlan Alias. Terlepas. Untuk Khairul Zaman. Untuk kemenangan buat pasukan Terengganu Turtles. Ketiga, sambil kita saksikan rangkuman aksi di set yang pertama dan juga kedua yang menarik perhatian. Bagaimana keupayaan bangkit semula yang ditampilkan oleh pasukan